Kadang-kadang orang tanya saya, "Bro, kalau nak ambil medical card, kena yang premium kan? Yang mahal baru bagus kan?" Assalamualaikum semua. Jawapan dia simple. Medical card paling basic pun dah cukup, asalkan ada. Sebab bila bab kesihatan ni, kita bukan nak nampak kaya tau. Kita cuma nak selamat je. Sekarang ni, kos rawatan hospital makin pelik. Masuk sehari, bil boleh mencecah 200, 300, 500 pun ada satu malam. Itu baru general ward tau. Kalau masuk ICU, kadang sampai puluh-puluh ribu pun ada. Dan benda ni bukan cerita orang lain. Hari-hari ada je kes. Masuk ward emergency, tapi tak ready. Bila dapat bil, terkejut. Saya selalu dengar orang cakap, "Tak apa, saya sihat lagi. Badan tengah kuat lagi." Tapi jujur saya cakap, sakit tak ada alarm clock. Dia datang, tak bagi reminder. Boom, macam tu je dia datang. Bila dah kena, baru kita terfikir. Kalau tahu, udah ambil awal-awal lagi. Ramai kata, tunggu. Tunggu apa? Tunggu gaji naik. Tunggu apa? Tunggu dah stabil dululah. Tunggu apa? Tunggu kahwin lah nanti. Masalahnya, paling bahaya dalam hidup ni adalah menunggu. Kita plan nak 5 langkah ke depan. Tapi, kita lupa nak cover langkah paling basic sekali. Perlindungan bila kita jatuh. So, jangan rasa kena ambil yang mahal je. Jangan rasa orang lain ambil 200 sebulan. Kita pun kena samalah. Kalau dah bajet 60 sampai 100 sebulan, ambil je dulu. Asalkan ada coverage bila masuk ward. Cukup. Pelan basic bukannya lemah. Pelan basic adalah aku sayang diri aku, tapi aku plan ikut kemampuan. Start je dulu, nanti upgrade. Lagi lama tunggu, lagi mahal. Kalau dah sakit, insurans tak pandang pun. Sebab dah consider high risk dah. Sebenarnya, kita ambil medical card ni bukan sebab kita takut mati. Kita ambil sebab kita nak hidup tanpa beban. Bila kita sakit, kita bukan takut jarum. Kita takut bil. Kita tak nak beban family. Kita nak fokus untuk sembuh je. Bukan kira duit. That peace of mind, serius cakap, memang priceless. So, kalau tengah fikir-fikir lagi, please, jangan tangguh lagi. Medical card paling basic pun dah cukup. Asalkan ada. Asalkan kita buat keputusan untuk jaga diri kita. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau anda nak saya share